Kalau korang seorang cyclist yang suka pergi cycling seorang-seorang diri pada waktu malam, terutamanya kalau korang guna laluan dari Selayang Lama ke Selayang Baru, hati-hati, sebab kawan aku ada cerita. Dia pernah terkena dekat tempat tu sampai dia demam 3 hari 3 malam. Okay guys, kali ni aku nak cerita pengalaman dari kawan aku. Nama dia Thaqif, bukan nama sebenar. Okay, dia cerita, sebenarnya cerita ni pun agak lama lah. Kata dia dah berapa tahun waktu sebelum dia kahwin lagi. Dulu dia memang seorang, orang kata, cyclist yang tegar. Okay, adalah dikatakan satu malam tu dia macam nak training lah. Dia ikut laluan Selayang Lama nak menghala ke Selayang Baru sorang-sorang. Waktu tu, okay, kata dia memang orang tak berani tau nak lalu situ sorang-sorang. Laluan Selayang Lama tu, okay, kata orang memang terkenal. Kalau kau pergi malam-malam kan, laluan tu memang senyap, sunyi. Dan ada satu stretch tau, orang panggil dia macam laluan 3 pokok. Malam tu kata dia dalam pukul 11 lebih. Macam biasalah, lampu basikal on, tapi dia tak pakai earphone sebab masa tu jalan lengang. Angin malam tu macam agak pelik. Okay, kata dia macam berangin, tapi dia berpeluh pelik, macam semacam tau, macam peluh dingin kata dia waktu tu. So the moment dia lalu dekat kawasan 3 pokok tu, okay, tiba-tiba dia rasa macam ada bayang yang agak besar yang lalu atas kepala dia. Mula-mula dia cuma ingat burung. So dia macam buat tak tahu je lah. Tiba-tiba dia rasa pelik. Kenapa macam benda ni panjang? Lepas tu dia rasa macam ada benda yang melerik. Lama-lama baru si Thaqif ni perasan, ini bukan rambut ke? Si Thaqif waktu tu dia macam jeling sikit lah ke atas. Tiba-tiba dia perasan, dia rasa macam ada satu tangan. Okey, tangan tu sapu dari belakang kepala dia hingga ke depan. Dan dia dapat rasakan yang tangan tu sejuk gila. Mungkinlah tak keterlaluan dia cakap macam tangan mayat. Macam tangan orang kata dalam tangan mayat, dalam peti mayat tu, dia punya sejuk dia macam mana. Dan tangan tu, kuku dia panjang. Dan kata Thaqif lagi, bau tu busuk. Okay, dia punya busuk tu macam kata busuk yang hanyir. Mungkin macam busuk, orang kata bau busuk bangkai. Lagi busuk lagi dari bangkai binatang. Dia pun waktu tu tak sempat dah nak fikir apa. Nak baca ayat kursi ke, nak baca Al-Fatihah ke, apatah lagi doa makan. Dia terus pecut basikal dia sampai dia terbabas dekat bahu jalan. Waktu dia terduduk tu lah, dengan orang kata, dengan kata dia, dengan dada dia berombak. Okay, dari jauh dia terdengar bunyi suara mengilai sayup-sayup dari arah pokok tu sebenarnya. Dia pun apa lagi, cepat-cepat terus angkat basikal dia. Okay, tak toleh kiri kanan, terus kayuh sampai ke Selayang Baru. Dan kata dia lah, malam tu waktu dia balik rumah, dia terus macam muntah-muntah, menggigil. Dan dia demam lah selama 3 hari. Dia punya demam tu bukan demam yang biasa-biasa. Ada sebab kenapa dia demam sampai 3 hari. Badan dia waktu tu memang panas yang teramat sangat. Ibarat macam orang kata panas yang terbakar. Menggigil sampai orang kata apa, sampai parents dia macam terpaksa panggil ustaz untuk datang kat rumah untuk berubat. Ustaz tu pun cuma mampu bagi dia air rukiah je lah untuk dia minum. Dan Alhamdulillah dia kata dalam masa 3 hari tu demam dia macam dah kebah sikit. Kata ustaz tu lagi, tak silap lah, dia kata masa malam tu benda tu macam dah sentuh dia. So macam agak susah sikit lah. Sampai sekarang yang kawan aku ni trauma tau. Dia kata macam mana walaupun benda tu dah berapa tahun berlalu, sampai sekarang kadang-kadang kalau dia tidur ke apa ke, dia macam boleh rasa sentuhan tangan yang menyentuh dia tu. Dia boleh rasa dengan kuku panjang dia. Benda tu masih melekat lagi dekat dia sampai sekarang. So guys, kalau korang selalulah cycling dari Selayang Lama ke Selayang Baru, kalau pergi berkumpulan mungkin tak ada masalah. Tapi janganlah cuba pergi seorang-seorang. Okay? Mungkin korang tak nampak dia, tapi
ia nampak korang.